Pernah tak anda rasa macam ada sesuatu yang anda terlepas pandang tentang AI? Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar 5 pengajaran paling penting dari sebuah kursus AI berbayar oleh Google khas untuk anda. Jadi berapa sebenarnya kos untuk dapatkan ilmu ni terus dari sumbernya? $49. Yap, itulah harga untuk kursus rasmi AI Essentials dari Google yang makan masa selama 5 jam. Satu pelaburan masa dan wang yang agak besar jugalah untuk kebanyakan orang. Tapi, anda tak perlu risau. Kami dah ringkaskan 5 intipati paling berharga dari kursus tu. Jam kita mulakan dengan yang pertama. Okey, pengajaran pertama sekali, kenali alatan anda. Penting sangat untuk kita faham yang bukan semua AI itu sama. Secara umumnya, ia terbahagi kepada 3 jenis utama. Yang pertama, kita panggil AI kendiri atau standalone. Senang cerita, ini adalah perisian AI yang berdiri sendiri. Fikirkan je macam ChatGPT, Gemini atau Midjourney. Anda pergi ke laman web atau aplikasi dia dan terus guna. Kedua, AI tersepadu atau integrated. Yang ni pula ciri-ciri AI yang dah siap-siap ada dalam software yang kita memang guna hari-hari. Contohnya, Gemini dalam Google Docs yang tolong kita menulis atau dalam Google Slides untuk buat gambar tanpa kita perlu keluar dari aplikasi tu. Dan yang ketiga, AI tersuai atau custom. Yang ni memang special. Ia adalah aplikasi yang direka khas untuk selesaikan satu masalah spesifik sahaja. Contoh paling power, sistem AI di University Johns Hopkins yang dibina semata-mata untuk kesan penyakit sepsis dengan lebih tepat. Itu je kerja dia. Jadi, bila anda dah tahu jenis-jenis AI ni, macam mana pula nak dapatkan hasil yang terbaik daripadanya? Okey, pengajaran nombor 2 ni kuncinya. Macam mana nak dapatkan hasil yang kurang umum dan lebih spesifik? Anda mesti pernah rasa macam ni kan? Apa pasal jawapan AI yang aku dapat ni umum sangat dan tak membantu langsung? Ini masalah biasa dan puncanya adalah sesuatu yang kita selalu terlepas pandang. Kursus tu bagi satu analogi yang sangat best. Bayangkan kawan vegetarian anda tanya nak makan kat mana. Automatik, dalam kepala kita tahu jangan cadangkan kedai steak kan? Inilah yang dipanggil konteks tersirat. Kita sebagai manusia faham, tapi AI, dia perlukan kita untuk beritahu dia secara jelas. Dan slide ni tunjukkan perbezaan dia dengan sangat jelas. Sebelah kiri, arahan yang umum. Hasilnya pun umum lah. Tapi tengok sebelah kanan, bila kita bagi semua konteks yang ada dalam fikiran kita, hasilnya jadi jauh lebih tajam, lebih berguna dan lebih relevan. Okey, pengajaran ketiga pula ialah gunakan contoh. Ini adalah tentang cara kita ajar AI dengan bagi contoh yang jelas. Ada beberapa istilah teknikal sikit kat sini, tapi jangan risau, ia sebenarnya sangat-sangat mudah untuk difahami. Nah, yang menariknya pasal istilah ni, perkataan shot tu maksudnya contoh. Itu je. Jadi, 0 shot maksudnya kosong contoh. 1 shot, kita bagi 1 contoh, dan few shot pula kita bagi 2 atau lebih contoh. Senang kan? Jadi, ingat je benda ni. Lagi banyak contoh relevan yang anda suap pada AI, lagi relevan dan tepatlah hasil yang dia akan bagi balik. Semudah itu. Seterusnya, pengajaran keempat, fikir langkah demi langkah. Teknik ni dipanggil chain of thought prompting atau rantaian pemikiran dan ia direka khas untuk selesaikan kerja-kerja yang besar dan rumit dengan memecahkannya kepada bahagian yang lebih kecil. Definisi rasmi dari kursus Google ni pun jelas. Bila kita pecahkan satu tugasan besar kepada langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah diurus, kita sebenarnya sedang bantu AI untuk berfikir dengan lebih teratur. Hasilnya, jawapannya lebih tepat dan konsisten. Jom kita tengok contoh praktikal, macam menulis surat iringan. Daripada minta AI tulis satu surat penuh sekaligus, kita pecahkan. Langkah 1, minta dia tulis ayat pembuka yang gempak je dulu. Langkah 2, bila dah puas hati, baru minta dia tulis perenggan isi. Dan akhir sekali, langkah 3, minta pula perenggan penutup. Cara ni bagi kita lebih banyak kawalan dan hasilnya pun lebih berkualiti. Dan kita dah sampai ke pengajaran yang terakhir dan mungkin yang paling penting sekali, fahami batasan AI. Tahu kelemahan dia adalah kunci untuk kita gunakannya dengan bijak. Ada 3 amaran penting yang kita kena sentiasa ingat. Pertama, kecenderungan atau bias. Data yang digunakan untuk ajar AI ni mungkin berat sebelah. Contohnya, kalau satu model image tu hanya dilatih dengan gambar-gambar minimalis, jangan haraplah ia boleh hasilkan rekaan yang berwarna-warni dan berani. Hasilnya sentiasa terikat dengan apa yang dia belajar. Kedua, lompongan atau gaps. Kebanyakan model AI ada tarikh akhir pengetahuan. Maksudnya, ia mungkin tak tahu pun apa yang jadi semalam atau minggu lepas. Jadi, janganlah harapkan ia tahu pasal berita-berita terkini.
Dan yang ketiga, halusinasi. Yang ni kena hati-hati. AI boleh hasilkan output yang nampak betul, tapi sebenarnya salah dari segi fakta. Ia boleh reka cerita. Jadi, untuk maklumat yang penting macam nasihat kesihatan atau kewangan, tolonglah sentiasa semak semula. Okey, jom kita simpulkan semua sekali. Ini dia senarai rujukan pantas AI untuk anda. 1. Kenal alatan anda, ada kendiri, tersepadu dan tersuai. 2. Selalu bagi konteks tersirat. 3. Bagi contoh untuk bimbing AI. 4. Pecarkan kerja-kerja besar langkah demi langkah. Dan yang paling penting, nombor 5. Sentiasa ingat batasannya, iaitu kecenderungan, lompongan dan halusinasi. Pada akhirnya, AI ini adalah macam seorang rakan sekerja yang sangat berkuasa. Persoalannya sekarang, lepas dah tahu semua ni, macam mana anda boleh jadi rakan kongsi yang lebih baik kepadanya?